Yang 30% juga. Alah, bagilah 40 ke. Baiklah sikit. Sorry kak, sekarang ni memang 30% je diskaun yang kita boleh bagi. Tapi kan kalau akak nak more discount, akak boleh tunggu percaya end sale ke, warehouse sale ke, dapat 30% lebih lagi. Ini ada anak, ada family. So kita punya pendapatan ni semua based on commission. So kalau nak discount, macam mana lah kita nak makan? Kak, 30% je discount? 20% je. Tak ada 30% ke 50% tak ada? Akak nak sponsor saya ke? Gaji saya nak sponsor ke? Jawab pula. Mana-mana je? I faham je customer ni dia nak discount. Tapi kan dah every time discount je. Bankrupt lah company. Tadi customer tu minta apa? Kat customer I dapat 50%. Bukan dapat. Dia minta I 50%. I bagi dia 30 je. 50% tu habis commission I tau. Kan? Penat lah.